Dia kata, pasal Ustaz isap rokok. Bila Ustaz sebut nama Allah, bau rokok dengan kalimah Allah tu keluar sekali. Macam mana kita nak tarik orang kepada Allah? Sedangkan Ustaz buat apa yang Allah benci, isap rokok. Dia cakap, saya pun terkejut. Nama saya Datuk Haji Muhammad Daud bin Cengah, berasal dari Kampung Tanjung, Kupang, Baling Kedah. Saya berkebolehan dalam bahasa Arab, agama, bahasa Malaysia dan sebagainya, memperbolehkan saya menyambung pelajaran ke Kolej Islam Melaya. Saya bertugas sebagai guru. Tak lama kemudian saya masuk bekerja dengan tabung haji. Jadi saya terfikir, apabila saya dah bersara dengan tabung haji, masa itu income atau pendapatan dah tak ada lagi dah. Kedua, pengalaman saya tu saya nak lempar ke mana. Kalau saya berhenti tak pergi haji, apa jadi? Itu kerja saya. Umur saya 27 tahun kerja dengan tabung haji. Umur 32 tahun duk pulang ke Mekah, saya isap rokok. Ada seorang ustaz, dia ada tegur saya. Dia kata, Ustaz Daud Cengah, ceramah bagus, daya penarik ada, tapi satu benda yang kurang. Dia kata, pasal Ustaz isap rokok. Bila Ustaz sebut nama Allah, bau rokok dengan kalimah Allah tu keluar sekali. Macam mana kita nak tarik orang kepada Allah? Sedangkan Ustaz buat apa yang Allah benci, isap rokok. Dia cakap, saya pun terkejut. Betul juga, aku ni ceramah bagus-bagus, dia isap rokok. Pukul 2 pagi saya pergi ke Kaabah. Itu saya ingat betul-betul. Pergi Kaabah, saya menangis dekat Kaabah, sembahyang tahajud berkali-kali. Ya Allah tuanku, andai kata satu bentuk kebencian yang ada pada aku sedangkan aku buat, sedangkan aku menagih kasih kepada Allah SWT, aku memohon padamu, ya Allah, berikan aku benci kepada rokok. Hari ini aku nak berhenti rokok betul-betul. Saya sembahyang tahajud sampai subuh. Habis sembahyang subuh, balik minum. Lepas minum, kawan macam biasalah, kawan 5-6 orang ni semua, keluar rokok, isap rokok. Dia kata, marilah Ustaz, isap rokok ni. Sebatang je, bukan tak boleh. Dia kata, tak nak. Malam tadi aku dah pergi ke Kaabah pertama isap rokok. Alah, itu main je. Rokok mana boleh tinggal. Dia ambil rokok tu, dia bubuh, dia pasang. Saya isap, saya seduk dia. Dulu rokok tu punyalah sedap, tapi kali ini saya jadi baik. Saya kata tak nak. Terus saya tanya depan dia. Daripada hari itu sampai hari ini sebatang rokok pun tak pernah pegang. Seseorang orang buta yang ada kemampuan pergi menunaikan umrah, dia kena double kemampuan. Pertama, belanja untuk diri dia. Yang kedua, belanja untuk orang yang membimbing dia. Ustaz Rok ni punya pengalaman dan kredibiliti dia, kebolehan dia, dia bawa orang ni pergi. Kebetulan kita pun boleh pula bawa fotografer pergi ambil bagaimana cara dia melayani orang buta depan Kaabah. Dengan menangis, dengan apa tuan-tuan. Yang nampak sikit-sikit Kaabah lah, bila yang tak nampak lagi ni kita depan Kaabah. Ni malaikat dan Allah semua tengok kita. Tolonglah buatlah ibadat. Orang buta tu pakat menangis. Orang lain yang tengok pakat menangis. Ada kumpulan-kumpulan pembadal haji di sana, terdiri pada kumpulan yang duk bawa daripada dulu lagi duk buat. Mereka ini ada unsur-unsur skema dan penipuan. Kalau ada orang iklan untuk badal haji, sebenarnya tak patut iklan. Sebab badal haji jika iklan dah jadi perniagaan. Sedangkan badal haji itu bukan perniagaan. Badal haji itu orang cari kita minta tolong laksanakan. Dahlah susah nak buat, iklan. Iklan pula harga pula murah pula. 4,000 pun tak apa. Di sana ada skema. Dia kerja pada dulu, dia 10 tahun dulu. Kira cari duit badal haji saja. Cadangan saya, jangan iklan badal haji. Sebab dia bukannya syariah. Bukannya peraturan untuk meniaga atas badal haji. Bukan. Kita nak hidup secara agama, kita mencari duit atas nama agama dengan cara begini. Saya mengarang buku sekarang ni ada 8 buah buku. Andai saya meninggal dunia, ikutilah benda ini. Sampai sekarang saya masih lagi menulis. Apatah lagi, falsafah penunaian ibadat haji berkenaan dengan nikmat Allah kepada kita dengan rahmat. Nikmat Allah bagi kehebatan kehidupan kita dengan lumayan. Rahmat apabila kita pergi menyembah Allah melalui sembahyang, puasa, zakat, haji dan umrah. Tolonglah bawa benda ini. Beritahu kepada semua orang yang kita jumpa dari segi Islam, dakwah mereka supaya pergi menunaikan umrah.